putra na bakat. Kau dah lekat juga. Dekat je. Bapak juga benar. Orang pun ada Bukannya yang drug maksud rumah lain atau rumah lain. Hai, tak ada rumah apa? Bukan rumah. Bukan lain pun tahu. Kagabung. Kan leci anggaran betul dan tunggu tu dakwah dah kanduri menang betul-betul lampu lagi betul barang ni jelas menang Oma nunggu deh. Ni. Kau boleh ulung ah. Kau urut le, lagi sangat laksa hari. Ulung kan. Tak kesyo kau ulung. Boleh. Tiba le kau pegang haba. Kau pegang haba berjelah bacu. Hana peng kau. Pakai mana nama kau? Pan han lagi oh. Kau mau peng dah. Nikah. Susah kan apa? Nak gelong ah. Lepas lagi susah aku ji. Oh, jai peng magah. Ada kabi tu no. Oh, hana kino. Duk kau berat susah aku. Peng lu tapi hanya hanjuk tadi. Oh, mana anda pi? Tiba. Cik lah kan jadi kayak jelek. Baca lah anda dalam kepeng. Cuba. Mantap. Ya. Bela. Ha? Tiba ni cari kok tu. Ya, apa kerja? Gebi mana dah? Kerja apa yang ni yang mana kok ni? Ban hang gebi. Gaya kan kayak jelek. Menyo hang gebi. Baik dah boleh. Menyo krit hang lewat. Jinokan masyarakat habis cerong du. Menyo hang gebi hang lewat. Tiba. Dah ini. Jino lewat. Abu. Boleh. Pakam support hat lagi tu. Ku hang tepuk dah kacamata. Oh, jalan je ni. Jino kacamata gitu. Oh, guna dah. Bang keren. Kaya. Kita cikgu cara ajak kah gimana? Oh, ajak kah. Gimana deh? Lalu abang daftarkan ke Caleng. Yang meri tenang. Berat bang. Tapi bang kan, Hah? sayang dia lampu jerat yang nak pegala. Lampu sayang lewat Caleng dengan kan lampu jerat itu lampu lain dah beliau. Lampu jeratnya kata tubuh ulang tu kendu. Jadi nyoh dah jak man bang. Apa aja. Sebab hotel mana yang hotel mewah. Ah, dia. Kok je kamu macam boleh lewat. Ni Allah. Kartu nama lu kau bang. Bang, jadi kan dah jujur. Jelon cik urun jujur tapi. Yang betul. Empat yang kerana lu jawab jujur putra yang mendung berdaya andro. Kalau nak tanya kan bang, Ika kan ramai cik calek kan. Berarti hai nak motor, alhamdulillah nak rumah kan, rumah cantik minat kan. Lain sukses lah Mak Saleh. Jadi gimana? Dia lewat calek kan bang, kan hantar baju rumah sabuk. Kalau lagi bahan bang, dia lagi nak. Nya mendung nyandek kan. Nya kehendak. Dia memang kehendaknya hanya lihat kehendak dia. Kehendak. Oh, siapa dia bang ni lagi nyan. Kata dia ke uragam cakap lagi nyan di Bandung. Masa kaya tak dia ni handi. Handi dah belok-belok boleh. Apa dia bang? Hangalah aku lu. Han panen hai. Yang lom begah buno mandum nyan haba mayang lom begah badro. Ilong kan cukup satu hati. Oh, memang dan berah je bang. Hotel dah rumah bang tak yang bukan hotel yang agak tinggi kelas baju. Ya jelas lah. Masa calon caleg ya bapak hotel bini lubung. Enggak betul ya. Pokoknya bapak hotel surtuh 200 panen level tengok lo. Tengok kan yang berkelas. Pak hotel yang mewah, hotel bintang 5. Benar ni Ji. Nikah nanti kepada orang lelaki. Hidup. Hidup tak baru. Pokok. Jangan nikah lah. Yang ada jak pun jangan lelaki. Bagi rokok je. Tadi sih. Buat je you 2000 dia. Ya berapa kau? Bangai kamu. Tengok dek. Lampu yang menyekat rujuk katanya you urus surat-surat dah you. Nah, tacah daripada mandu. Nak pegang bang? Yang pegak nanti kan lewat calek kan kanan ke roh ceran tu. Man jerat nah. Nah jerak-jerak dah boleh panen lah jerak-jerak jamun nah.
Jerat jamun pada na dia tak apa fungsikan lo je lo. Kan tak kerok berata je lo. Apabila perle hotel tak pada nanti. Ya, hotel kan cocok bang karena kan jalannya di Laudip kan. Aku kayu urus surat ju. Jika memang kakak kayu ranoyan, urus surat ju. Itu jak abang tro, jak adik tro, yang ungkit yang nak hang aku temke lu. Je bang. Ini kalau beritanya kan ini ya ungkit malu. Kan behan. Itu bangka nan napen baju raju kayak ungkit lu hai ungkit. Tapi lu kalinya yakin tak tak kurang persen lu lewat. Karena mandung suara-suara mandung kali ku survei, nah suara sama lepar ben. Tahu bang? Upload telepon. Entah berapa sibuk. Kalau enggak dia kecalek sibuk nemu uli. Kau angkat ju. Halo. Halo, Bang Tito. Aduh, kulit. Oh, kulit di ban. Oh, ilongnya katruhnya bau dia ni pra. Bapun apa? Apa ni ulur le? Itu nak pergi ke tanah kulit lur. Hah? Oh, udah lu. Ane nak berlaku raya tak tulis hanya aku baca. Biasa hubung aku baca. Ah, rayuk tulis Sanji. Gimana dok kenal? Oh, nak wati hari kono. Nak wati hari kono, nah hal-hal hal lah yang pengen aku nak sampaikan Mbak Ron. Masalah tim ses lung yang di lapangan. Oh, Jina lejak. Ya. Assalamualaikum. Aja melo. Wah ada beberapa ini. Mau macam apa? Nggak ada baru. Kalau telepon beras di luar ada nama saya. Nak jamil. Apa kau ile don? Bah? Beri. Dok pertemuan anak ke depan. Waalaikumsalam. Lagi dah letak presiden. Padahal baru je kecolek kira. Memang hati fikir kira. Kahi ju. Memang orang je dah beres. Kau pun nak balung pre pun nak sisa nak berjak no. Orang bisa anak tunggu kan. Mana? Orang kadang anak yo. Oh nyo balu pugak medau. Pugak. Balu pugak balu rehat. Orang beres kira. Oh, nolah. Nyan meno ba? Cik rayu bakat tu jak ron kena. Masalah lagi bantu suara. Ya. Idron kalau jamaah ada ya. Dia bantu suara kalinya belum serba ni. Bah lewat ni. Dia insya-Allah celah kan. Cuma celah kan menyo jemaah yang buat badannya rame kan. Nyo. Namun menyo untuk hati kok ha tengok celah. Nyo. Kemudian celah kan. Tapi nyo celah nyo kam berempok nyo. Nyo belum sampaikan sesuatu batik bakro kan. Putra. Hai nyo celah kan. InsyaAllah halangan sapu minggu ke tak perlu dakwah di balai memperingati Maulid ya kan. Nyo. Cuma lagi banyak cik lah hai. Kan boleh cik anggaran baju undang tengku untuk dakwah. Kami akan duri yang menang baju sapu. Lagi baju barang nak cik lah. Menang. Oma nunggu dai. Punya masalah anggaran. Hana ju. Long pegah ju maron. Sabab kan? Jino dengar lemput lainnya ni le. Singoh menyeka lewat lu. Hana payah nu leke anggaran. Long jo. Long ya intau daya harau. Hana payah nu undang. Long jak kero long daya harau ni. Benar cik lah. Nyo. Macam lah tu mesti dah nak pegah abang jemaah. Nyo acara maulid nyo nak bantuan dari cik lah tu ke semangat urang. Kadang dari tak pegahnya tu ke semangat urang ke kembali hati ke getih pilih draw ni. Kami hana bantuan lagi macam je lah. Kan hana pu menyanyi kan. Ne pegak lero na jui le. Peng tu. Buat indak lelong likut. Berarti silakan tahu dah tu pakai nan jule. Nyo. Gak nak nyo nan je lah. Fikir-fikir lah nyo. Nan tu tu. Kaki dah memang apa? Lona kaidin jule. Kau hana payah fikir mudai. Payah nak bantu long kali nyo. Serba nu ka. Karena menjaga draw di dalam tu. Putra yang tu dia dah penuhi. Oh, oleh bantuan ke draw yang lagi nyo Pak Lu. Gampang dah penuhi. Atau yang penting draw dia le bekal lewat dalam. Ya, benar mudai. Nyo harapan lu bantu long kali nyo. Ya, insya-Allah dan usahakan. Kau hon aja. Dan nak ju Tak jadi ia le tuan gue. hana pu untuk menjadi ini.
Nak balik Oh. lagi ya. Gan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, apa ni? Mana dua? Kadung gua kata lama kan. Lun wo ba cik lah nan. Oh, cik lah. Apa tu? Na ge nan ba ulul hebat na. Nak ke waktu? Na ge nan. Oh rencana pupuk kenan. Alah, mana hai pun. Kamu pi. Jadi apa meneganya? Anak mengurus ke? Oh nak berempang je lah. Nak pun haram dah pun ham demai nan. Nan padahal cik lah lung dijak benar kena ke telefon. Okey pura kena pegang. Nan belai pula nyom ngambumnya Honda hana yo. Orang nak jauh nak pu kadang rezeki urang ro ni. Pujuk hana kadang hana lek ya. Kau punya benar ni kenapa yang dalam dia mumpung ke ro. Roknya jalek. Jadi kalau telefon tanya bijak kena ada dia kan mumpung ada dia punya bawa. Kadang ti hana rezeki katnya kan. Dah ya kadang rezeki tanya. Kadang rezeki urang ro. Silakan. Lo kena balik le karap. Oh ni balik aja tunggu. Aja karap sekarang apa? Ha, buka jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelang iyo banget. Bila kau dekat napeng, dua on tayu bela bawang, sebompang aku. Aku broker, nya broker, kado dah cing-cing. Oh, bahlum je. Jadi, menjabankan tu maju kan terus. Waalaikumsalam. Bu Rana, apa dia mawang teh kilo? Hai, berapa lele? Anak pun anak. Rupakan cik lah dia. Pai. Hana je lah, kalau kau medan nak yo. Dia pegang le abun dia pun kalau gua pak cik lah. Ban macam. Balik dia nyom. Hai, lo 20 je menuju rumah. Lepas saya nak duduk pula kau kerja hana kerja. Kami hang kapatih kata, kapten Tino. Dah hana cik lah haji. Kelah mana. Ni anak cik lah ni bawa luar tu. Duduk bawang lo. Duduk. Hati galang Dah kering ya. Nampak awak deh kon. Minum pacik lah hai. Kenapa? Berat deh, pukul dah Berani nak. hai. Hanya dia hiyo. Minum pacik lah lo. Cik lah pak, cik lah pula. Berapa kan? Tidak. Abun dai. Nah jemaah 15 dro di hidayah. Kagak pegah na jemaah terbaik tengok. Kagak lah kepeng buat ayo. Orang pelaku si olah mandu mah. Pusing ni pegah ajak medan. Tuh pegah ajak medan. Macam aku nak medan lu. Tuh pegah. Ibu Rana. Oh ibu, oh kali kerja rumah mana? Kali. Oh baru bunuh je. Baru bunuh je medan. Pegah kapan katre pegah ha? Ha, baru bunuh. Minyak dari rumah lu duit nyo katre. Hai. Cuman kana langsung cukup nak bawa motor. Lom piyuh dengan na wah nak kata oh mantai yang tanuk ikle kamu nak. Betul ni. Ada gimana? Putra nak pekat. Kau dah lekat ni. Dah kali. Kau bukan ju baik benar. Ron pun ada oh. Wah lu kan saja ron nasi no. Ya. Lu ramai keluarga lu. Lu Abu Si, Cik, Mabit, Nek Tu, Pak Wa, Pak Nek, Nek Na. Ya. Irok pun. Ilok lagi kayan susun jit. Jadi tujuan kau? Ro ni kan ro ni kamu saja kamu. Kamu apa saja drone? Kamu saja ron. Gimana? Urun ron sayang lu. Tim ses lu. Ya udah. Oh ya. Oh muno pahat. Nya memang awak dro kat muno. Nyo sepandu kali sampai nama pada bor. Tolong aku ya. Kabar eh. Gampang Kamu benar kok le malam yo. Oh. Menyonya kan ya perahu lu. Kiban le but hana peng. Ideh di ujung je hanya kujuk leon hanya lekepeng le. Li pe mari lekepeng. Man gimana kerja kagrah dari kah? Nyo pegah bantang nyo kathor ku. Gino cik lah kah? Dia bukan. Pegah hidup. Gino cik lah kan? Masyarakat habis carong dung lagi awak dung dah. Ada celek jino ka cara ngaci. Hana ya apa habis peng baba hana mu pucap. Kau kiban. Nejok balik hong baun. Oh, minyak lagi kan.
Lu pertimbangkan ini. Jino urun ro kedua ke kajak balung kalau kepe. Kawo dari depan lu nanti kajak baca lain kalau ke ni. Tanya hana lagi kan. Pak lu mau sabok mentong. Hai dua-dua. Kadang anak punya lagi yang kakak pegah bunuh kahek ke kajak. Ya pandu kapu sih. Omong dia pun. Bagi juan terbaik tapor wak. Kak kamu boleh hong. Boleh bu. Kone emon yang kata mengambil ia kuat. Cepat pandu leh, cepat pandu. Pak, jadi mana drone cara kamu bicara kan? Nya lagi nyopen cok pandu nilai kero ni gede. Kamu nak wong. Nilai kero. Apa kajak tu deh. Mari beg, mari beg. Lama ada bau nanti. Bak kandu suara konding. Atu suara nan mak nanek cut nabua. Macam tok dua ke pilih. Apa yang ada dong mandu? Calek ke cara ngisi jino. Ayah pacut. Kayak tu kena si rodro kasi kurang bok suara. Olah mandu. Hai dah temke. Ada aku fikir nak hampah enggak mikir mau lain. Tak fikir lagi hek tu. Orang malam hari. Macik lah. Aku mentang nama aku. Kan kalau duduk ke dewan, baru tingkat caleg. Hamnya kajak ke dewan, pokok 2 malam duduk pintu. Tengok tahan le. Kita fikir apa muka Buk mentang. Try le. Dia main fikir lagi orang. Berani yang hari ni temke yang pernah. Rupanya dia fikir le bang. Buang ada temeng malam ada temeng terus dia jameron. Kali nak cik lah. Hek tu. Mang kipan pegot mang. Kipan nak pegot lo meo. Jadi memang tanya ke calon orang kaya. Memang cakap lagi yo. Kipan nak pegot mang. Cik tengah hotel lagi yo. Nyo mandumnya keadaan yo. Dia fikir ni bang Hai minta aku dia mulain tak boleh hek lagi. Berah dak lum akai tu orang akai mamalah apa dengar urang lebih. Berarti lagi yang pegah hero ke hana pengen perubahan di sana. Kita yo memang kaya ada tengok ngon-ngon karame. Angki nanti ngah baru kami cari rumah lain. Oh menjadi kan pegah bang. Aku lah minta lain belum rumah aku. Rumahnya dua orang jero. Alah. Jadi kiban mam pemirsa. Beku ada kejelek. Itu padang lagi ngomong pada aku jelek. Gadah katu-katu ilmu. Bak demi kursi. Kiban pemirsa. Betul lo jauh ya. Kiban mana? Kau pasti beku ada itu. Ini memang beku ke hanya baku pegah je no bak pemirsa bek kopi pilih hero ko really. Oh bang. Ye. Rumah lain. Kalau kapim plan ko yo. Nah rumah lain je. Kan yo. Yang drug maksud rumah lain atau rumah lain? Hai, hanya rumah apa kan rumah? Bukan le pemerintah kagabu. Batuk sampai hari sahabat-sahabat kita buat ganti saudara di Tanjung yang sedang dilanda musibah di Palestina yang sedang berat-beratnya dengan ketegangan kemudian dijelaskan dari salah satu penantu saudara di Tanjung yang tadi ucapkan kepada saudara kamu yang kalian sumbangkan semoga bagaimana lain di Allah rezeki yang hadir yang berlipat ganda hidup jauh harun dan riba berselamat iman dunia dan akhirat selamat dalam perjalanan bersama ke nikmat tujuan. Amin amin ya rabbal alamin.